Halo Sibri, sa Otter Sovereign Berry, Parian Siru Ekimen Sarituin Pastry Erbakay, Sovereignty on Manjari Hangat, Started Conspiracy on the Save Siyan. Chef Gamer here for Borisol Tugas, El Pro Sen Chinjo Sumarts, Faith for the Gardis, Peer Badakru Gamer Suwakor Stop, Mercy Mr. Hotry Suffering, here's like. Hello. Itu menarik. Begitu banyak perkara lazat untuk dicuba. Wah, saya ada sesuatu juga. Jangan ketinggalan cabaran ini. Baiklah, poin pertama anda adalah ikan. Faham? Sudah tentu. Ia mudah sahaja. Tetapi kita tidak mempunyai banyak masa. Saya perlu cepat. Aduh. Saya perlukan ini lebih. Mari kita mulakan. Tuangkan di atas kek. Wow, warna ini sungguh menakjubkan. Ia menjadi sangat cantik. Ia memukau. Baiklah, saya perlukan beberapa biskut yang sedap tetapi pertama, saya perlu lakukan sesuatu. Oh, ya, jauh lebih baik saya ada serbuk biskut sekarang. Ia sempurna untuk kek saya. Taburkan di atas. Saya cuba lakukan semuanya dengan rata. Cantik. Hei, kembalikan. Tidak, saya mahu duyung itu juga. Yeay. Oh, tidak. Oh, apa yang telah kamu lakukan? Yeay, saya ada seluruh duyung sekarang. Dan itu sangat berguna. Bagus. Ada sesuatu lagi yang saya perlukan. Bilon, mari kita ketepikan buat masa ini. Dan kek juga. Saya perlukan dapur kerana saya akan memasak, menuang air ke dalam kuali. Kemudian sedikit gula, pewarna makanan dan mencampurkan semuanya bersama. Belon kita akan menjadi acuan. Tuangkan semuanya di atas. Bagus. Saya ada gula-gula besar yang berwarna-warni. Ia sangat cantik. Masa untuk memecahkannya. Sekarang saya akan letakkan kepingan ini di atas kek. Ia adalah hiasan yang sangat cantik. Hebat. Bagaimana dengan ikan itu? Jangan sentuh. Ia milik saya. Dan ia akan kelihatan hebat di atas kek saya. Melekannya secara menegas dan sepuas peti. Pesida harta di dalamnya. Beberapa sentuhan lagi. Wah, itu cantik. Wow. Saya suka dan saya punya sangat hebat. Baiklah, gadis-gadis, masa kamu sudah tamat. Mari kita lihat apa yang kamu telah lakukan. Oh, itu cantik. Saya mesti mencubanya. Tidak buruk, diluluskan. Mari kita lihat apa yang kita ada di sini. Itu lucu. Biar saya cuba kek ini juga. Oh, saya tahu segalanya. Pemenangnya ialah Liv. Tidak. Konya? Suka. Ini, wayakan perlukan ini. Wah, kita ada banyak barang bagus. Perhatian semua, kita ada tugasan baru. Coklat! Kami dapatkannya. Oh, masa semakin kurang sekarang. Kita perlu buat sesuatu. Baiklah, coklat saya sudah siap. Mari letakkannya di atas kek. Tak, sudah siap. Sekarang sedikit coklat di atas. Saya mengisi ruang yang lain dengan gula-gula dan jeli. Itu
sangat keren. Saya akan letakkannya di tengah. Sekarang anda juga boleh main permainan yang sedap ini. Oh, tidak banyak masa yang tinggal. Saya perlu buat sesuatu. Saya perlukan semua lollipop yang saya boleh dapat. Letakkan di sini sedikit gula-gula di atas. Oh, masa tidak banyak, tetapi saya perlu lakukan ini. Baiklah, masa sudah tamat. Wow, ya, saya kembali. Tiada masa untuk bergurau. Masa untuk memilih pemenang. Mari kita coba. Oh, iya, stau. Yeah, saya suka. Dan anjir tidak kelihatan sangat menyeluruhkan. Ia sangat teruk. Baiklah, Liv menang lagi. Oh, tidak. Ini benar-benar mengerikan. Saya tidak suka cabaran ini. Sukar untuk bernafas. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini sesuatu yang baru. Lihatlah lollipop ini. Mereka berbau sangat sedap. Tugas terakhir, kita perlukan kek parti. Ya, Chef. Kami sudah bersedia. Oh, ada pemasak lagi. Saya tidak boleh membuang masa. Di mana saya patut mula? Yang ini boleh. Dengan berhati-hati menyapu krim ke atas kek bermula dari bawah dan bergerak perlahan ke atas. Tidak buruk, kami sudah sampai ke atas. Memicit lebih banyak krim dan meratakannya. Saya menggunakan spatula khas. Seterusnya kita perlukan sedikit sirap beri. Dia sangat sedap. Lebih banyak sirap, lebih baik. Baiklah, kamu bukan satu-satunya yang menggunakan sirap. Saya juga ada. Ia berpirisan coklat dan ia sempurna. Sekarang mari kita gerakkan filter hidangan sendiri adalah mini Oreo. Saya juga menggunakan gula-gula lain. Sangat cerah dan cantik. Ada sesuatu yang kurang? Saya faham. Jangan terlalu cepat. Saya akan makan coklat. Baiklah, awak boleh ambil. Saya baru sahaja mematahkannya. Tangani sekarang. Ups, apa? Ya, itu idea yang hebat. Terima kasih, kawan. Dan sekarang saya akan gunakan beberapa lollipop. Sentuhan terakhir. Saya ada idea. Pegang erat-erat. Wah, itu hebat. Oh, tidak lagi. Biar saya habiskan kek saya. Ini sempurna. Saya sangat suka. Masa! Baiklah, di mana kek party saya? Mari kita lihat. Bagus! Mari kita rasa. Yes! Oke, ini sempurna. Syabas! Apa yang kita ada di sini? Nampak mengagumkan. Wah, saya terkejut. Sudah tiba masanya untuk menentukan pemenang. Kedua-dua kek ini sedap dan hebat. Ini bukan pilihan yang mudah. Saya hampir membuat keputusan. Janice menang, tahniah. Ia tidak adil. Kek saya lebih baik. Oh, ia sangat memalukan dan menjijikkan. Kawan-kawan, pastikan untuk suka video ini. Tinggalkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk melanggan saluran kami. Jumpa lagi.